Oi, nak buka dah buat. Aku nak makan ketiau goreng. Tengok ketiau goreng ni pun nampak merah je, macam seram ni colour ni. Aku pun dah tak sabar ni. Sebab aku bau aroma dia betul-betul sedap lah. Lalu orang makan ketiau goreng ni pakai sudu, pakai kapu tau. Aku pakai tangan je. Pedas juga. Saya boleh tahan pedas juga. Memang pedas gila. Welcome back to YouTube channel Syarul Ikhwan. So, nak buka dah buat. Aku nak makan ketiau goreng. Waktu bulan-bulan Ramadan sini kan. Betul lah. Berbuka makan ketiau goreng waktu aku tengok ketiau goreng ni pun nampak merah je, macam seram ni colour ni kan. Macam pedas-pedas ni kan. Aku pun dah tak sabar ni. Sebab aku bau aroma dia betul-betul sedap lah. Dah tak sabar dah ni. Aku dah tak tahan dah tengok ketiau goreng ni. Ketiau goreng daging tau. Dia daging-daging sikit lah. Atau ada telur rebus sikit. Aku dah tak sabar. Dah lapar sangat dah ni. Dah berbuka dah pun. So apa lagi korang tunggu? Jom tengok aku makan. Let's go. Bismillah. Kita makan dulu ketiau goreng. Lalu orang makan ketiau goreng ni pakai sudu, pakai kapu tau. Aku pakai tangan je. Hantar lah, pakai tangan je. Sunnah. Sedap pula tu. Pedas juga. Belum tu telur ni dia ada sambal kicap sikit. Ada sambal kicap dekat ketiau goreng. Saya boleh tahan pedas juga pedas-pedas macam ni lah baru selera nak makan kan. Kalau tak pedas tak selera. Memang nikmat betul lah ketiau goreng. Dia rasa macam ni tau. Dia punya pedas tu memang kau. Satu dia punya masam, manis, memang cukup lah. Sedap. Bulan puasa ni waktu berbuka tak jangan makan banyak. Kan kembung kat perut. Ni makan tak boleh terlalu banyak sangat. Ada sakit perut tu. Sikit nak habis lagi. Aku pun dah tak tahan mana. Walaupun makan ni kejap je, tapi sebabkan nak minum air sangat kan, dia jadi kembung perut tu. Dia bulan puasa ni kita cari air bukan makanan. Habis dah.
tu aku cakap memang kau lah. Oh, tapi dia punya pedas tu tak tahan tu. Tu aku cakap memang pedas gila. Ya, biarlah geng. Itu saja video aku untuk hari ni. Kau jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa next video, okay? Lupa subscribe tau. Jangan lupa komen kau nak video apa pula lepas ni. Bro, ini kali first time aku makan ketiau time bulan puasa ni. Time bulan Ramadan je ni kan, makan ketiau. Hoi, betul-betul sedap lah. Selalu yang makan nasi je kan, ni makan ketiau. Okey lah kan. Apa pun kita jumpa next video, okay? Kau jangan lupa like, follow and share tau. Jangan lupa subscribe. Apa-apa pun memang sedap.